Okey, bertemu kembali dalam YouTube Putra Channel. Hari ni kita bersama dengan motor Nova 200 AN 200 ni. So hari ni dia nak buat apa? Hari ni dia nak turun fork. Fork dia tinggi sangat ni. Fork dia tinggi sangat. Hari ni nak turun fork. Sebenarnya saya dah turun fork motor ni dah banyak kali lah, cuma tak ada kesempatan nak buat video. Okey. Bermodalkan skru ni je. Skru turun fork ni yang Y15 punya. Y15 punya ni. Sekejap saya buka. Skru ni je. Skru ni dia dah lay tengah-tengah ni. Dia dah lay tengah-tengah ni. So kita masuk yang belah atas tau. Yang belah atas. Yang belah bawah ni pakai skru asal. Yang belah atas ni korang tukar dengan skru ni. Nanti dia turun. Okay, jom kita buka dulu skru ni. Untuk korang pastikan korang jack dulu kat sini. Korang kalau tak ada jack tu, tak ada jack macam ni, korang pakailah batu ke. Tapi masalah juga. Sebab nanti bila kau nak turunkan ni, kau turunkan ni. Kau turunkan jack ni sikit-sikit baru dia turun sikit-sikit. Okey. Dah turun macam tu. Okey, jack dia tak payah tinggi sangat. Tak payah tinggi sangat. Sekejap. Tak nampak. Jack dia tak payah tinggi sangat. Sekadar letak je. Supaya fork ni bila kita buka, dia tak turun banyak. So nanti kita buka ni dulu. Buka skru 4 ni kena buka. Yang ni kena buka habis. Tukar skru tu. Yang ni atas ni kena buka habis. Tukar skru yang special skru tu. Yang bawah ni kita longgarkan je. Okay, lepas tu korang ambil spanner saiz 14. Saiz 14. Korang buka. Korang buka je ni. Ni longgarkan je. Okey, sambung. Buka lagi longgar je. Longgar dulu. Okey, ke atas pula. Yang atas buka habis . Yang atas buka habis. Kalau tak perlu situ, kita tukar belah sini pula. Okey. Dah terbuka macam tu. Kau ambil ratchet. Ratchet senang sikit lah. Okey. Okey, buka ratchet. Yang atas ni kita buka habis. Yang bawah longgarkan dulu, tak payah buka habis. Nanti kan dia turun fork. Yang atas ni kita buka dulu. Tapi tak turun fork lah, sebab kita dah jack kat bawah tu. Motor ni alarm dia memang bunyi lah. Buat dah tahu je. Okey. Skru ni dia tak ada lay tengah-tengah. Okey. Skru ni dia ada lay tengah-tengah, nampak tak? Dia ada lay tengah-tengah ni. So masuk je skru ni balik. Masuk je balik. Ketatkan, tapi jangan ketat sangat. Paras-paras je. Okey, macam tu je. Ni kita buka jap. Kuah tu ni dia menjongkit sikit depan. Ini sama skru dia. Okey. Kita tukar dengan skru ni. Skru ni ada lay tengah-tengah. So masuk sini, kita pusingkan tangan. Kita pusingkan tangan je lah. Kita pusingkan tangan sampai dia pusing dah. Okey, lepas tu kita buka yang bawah ni pula. Buka yang bawah ni, hati-hati sebab nanti dia akan turun ni. Nanti dia akan turun. Ketat pula.
Dia turun sikit, nampak? Dia turun. Okey, longgar. Dah boleh pusingkan tangan. Ni pun dah longgar, boleh pusingkan tangan. Ni pun dah longgar, boleh pusingkan tangan. Okey. Kau orang ambil bawah ganding getah ni, kau orang ketuk batang fork ni bawah ni. Kau orang ketuk je batang fork ni pelan-pelan. Nanti dia naik. Tengok saya ketuk Okey. Tengok nanti dia naik. Ya, saya setting kamera ya. Okey. Saya turunkan ni. Saya turunkan sikit. Okey. Saya ketuk bawah. Okey, tengok dia naik. Nampak tak dia naik? Korang nampak tak jap? Tu dia naik dah. Dia dah naik. So maknanya motor ni dah rendah. Tapi kita kena ukur dah ni. Biasa orang buat sini sinci setengah atau sinci 8. So dalam macam ni dia naik sama tau. Sebab kau tak buka tayar, kau ketuk je ni, dia akan naik sama. Okey. Saya ketuk sebelah ni pula. Okey, cukup. Lepas tu kita ukur lah, ambil vernier caliper. Ambil vernier caliper ni. Okay, buka atas ni, kau ukur. Kau ukur ketinggian atas ni. Ketinggian atas ni. Lepas tu korang kunci balik. Sekejap saya nak ukur. Sebab pegang telefon ni tak boleh ukur dua tangan. Korang nak tahu maksimum dia, maksimum boleh turun, kau tengok ni. Ni ada low fork ni, nampak ni. Maknanya fork korang turun sampai sini. Korang boleh turun sampai sini saja. Jangan lebih, nanti fork bawah ni berlaga dengan atas ni pula. So boleh turun sampai sini je, nampak ni. Belah sini pun ada tanda. Mana tanda dia? Sampai situ je. Sampai situ je. So maknanya korang boleh turun fork sampai sini je level maksimum dia. Okey. So yang ni boleh turun lagi lah. Boleh turun lagi. Saya nak turun yang ini. Saya ukur nanti lebih kurang 35, 36. 36 banyak ni lah. Okey. Alright. Saya turun dalam 37 lebih sikit lah. 37 okey lah kot. Dia tak sampai lagi. Dia punya level fork dia tu. Fork dia sampai sini. So banyak jugalah saya turun situ. Hampir seinci setengah. Okey, so kita ketatkan balik skru bawah, lepas tu baru kita ketat skru atas. Skru bawah ketat dulu. Okey. Dan nak ketinggian yang sesuai, kita ketatkan balik skru bawah. Okey, untuk mengelakkan calar, letaklah kain sini. Elak calar, letaklah kain sini. Okey, ikatlah balik skru bawah. Skru bawah dulu tau. Tu korang ketatkan skru atas. Kalau korang ada torque wrench tu, pakailah torque wrench. Tapi tak ada. Ada benda tu tapi yang pendek. So kita ketat ala kadar je lah. Sebab saya dah biasa buat, saya tahu lah kekuatan tahap keketatan dia. Keketatkan tahap dia lah. Tahap ketat skru tu yang sesuai, saya tahu lah. Sebab saya dah biasa buat. Ini bawa dia masa nak shoot video. Saya dah buat AX200, Nova 160, AN200.
Okey. Dah turun fork dah. Lagi saya review, saya turun kat 2, saya review fork dia turun macam banyak mana. Tadi tak boleh masuk ni. Tadi boleh masuk longgar ni, 5 jari, 6 jari sekarang. 5 jari. Kalau turun kat 2 lagi rendah lagi. Okey, dah siap ketatkan. 1, 2, 3, 4 ni. Lagi kain ni buat turun jack. Jack ni supaya dia tak jatuh bila sangat lah. So dah turun jack. Dia turun motor kat 1 je. Kita tengok rendah dia macam mana. Dia dah rendah. So 5 jari tak lepas lah. Saya turun 36 mm. Boleh lagi lebih, cuma tak lebih sangat lah sebab dashboard belakang dia masih standard ni. So bila bawa tu dia rendah sikit lagi lah. Bila kita naikkan dia turun fork. So motor ni tak menjongkit ke depan sangat lah. Itu macam. Okay, so, saya video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan kawan sekali guys. Tolong subscribe guys. Bye.